create project kita dulu. Dalam Unity saya gunakan Unity 20, Unity 6, sorry. So kita klik new project. Okay, jadi dekat sini saya akan pakai Unity 6. Okay, anda boleh guna mana-mana version Unity yang anda nak. Saya akan gunakan Unity 6. Template yang kita pakai adalah Universal 3D. Kita namakan project kita Visual Scripting. Okay. Pastikan anda buat, anda pilih local. Awal ni menandakan projek ini adalah projek cloud. Dekat bawah ni satu lagi icon, dia ada gambar komputer dekat sini. Kita ambil yang ini. So location project saya nak buat adalah di dalam desktop dan kita klik create project. Okey, jika projek anda dah berjaya dibuat, dia akan ada interface macam ni. Perkara pertama yang kita nak buat adalah kita nak create satu kotak box. Okey, cara kita nak buat box atau primitif, kita pergi ke menu sebelah atas, game object, 3D object, cube. Okey, anda boleh pakai mana-mana 3D object dekat sini. Saya akan gunakan cube. Okey, so dia akan buat cube di tengah-tengah projek kita. Tekan F untuk fokus, untuk frame, sorry. Sekali lagi saya buat game object, 3D object, cube. Kita boleh namakan dia kotak dekat sini. Kotak, kemudian kita boleh frame. Pastikan mouse anda di dalam window scene, tekan F. So dia akan frame. Okey, jadi cara kita nak membuat visual scripting di dalam Unity adalah dengan kita klik kepada add component, kita ambil visual scripting ada dekat sini, visual scripting, dan kita akan ambil state machine. Kita ambil script machine. Okay, kita ambil script machine. Ini dia script machine kita. Ini cuma di komponen. Okay, script machine adalah komponen. Visual scripting dia sebenarnya berada di bawah ni, di dalam ni. Okay, jadi dekat sini kosong, kita pun tak ada sebarang visual scripting. Apa kita buat? Kita klik button new. Okay, kemudian kita akan diminta untuk save lah. Jadi kita akan create satu folder untuk dia. Kita namakan dia Visual Scripting. VS pun tak apa, tak kisah. Kita namakan script kita, apa kita nak buat. Let's say kita buat nama dia pusing. Jadi kita nak script kita ni membuat arahan untuk pusing. Okay. Jadi untuk membuka script kita, kita double klik atau kita klik edit graph dekat sini. Okay, bila kita klik edit graph, dia akan buka visual scripting kita. Okay, kita tunggu sekejap. Okay, tunggu sekejap. Okay, so dia keluar dialog macam ni, kita just klik change now. Okay, jadi kita dah buka visual scripting kita. Jadi selalunya tab visual scripting ni kita akan letak dekat sebelah bawah. Kita klik tab ni, kita letak sebelah bawah. Right, so kita ada visual scripting kita dekat sini. Okay, jadi ini adalah interface untuk visual scripting kita. Jadi kita akan tengok sambil lalu. Jadi dekat sini, dekat tengah-tengah ni, kita ada ruang ni, kita ada dua node, kita panggil atau unit. Satu on start dan satu on update. Dua-dua ni adalah jenis, dia adalah event. Okay, jadi event ni adalah, kita kata, situasi ke apa. Satu keadaan event ni keadaan atau apa yang akan berlaku. Jadi dia ada dua jenis yang standard dalam Unity. Satu on start. On start ni maksud dia akan lancarkan benda ni sekali. Bila kita play, dia akan lancarkan sekali. On update, dia akan lancarkan benda ni 60 kali satu saat. Okay, jadi dia akan berpusing lah. Dia akan ulang 60 kali dalam masa satu saat. Okay. Jadi kat sebelah kiri kita ada graph inspector. Okay, jadi bila kita select apa-apa kita punya node ni atau unit, dia akan bagi tahu apa fungsi dia dekat sini. Okay, dalam graph inspector. Dan dekat blackboard, kita ada bawah ni, sebelah bawah ni blackboard, kita ada beberapa tab lagi, iaitu satu graph yang ni sekarang ni. Kita ada object, kita ada scene, kita ada app dan kita ada save. Ini sebenarnya adalah pun boleh ubah untuk graph kita. Okay.
Jadi yang ini pun boleh ubah, ditulis kat sini graph variable, dekat sini object variable. Ini untuk label graph, ini untuk label object, ini untuk label scene. Jadi dia pecah-pecahkan macam ni. Ini untuk label app. Okay, dan dia ada save dekat sini. Alright. Jadi basically ini yang kita perlukan nak tahu apa kita punya fungsi dalam video scripting interface ni. Kemudian kita boleh tutupkan macam ni. Okay. Kita boleh klik untuk kita, kalau kita interface kita jadi tak betul macam ni atau kita tak tahu macam mana nak buat, kita pergi ke bahagian atas kanan default, reset all layout. Okay, so dia akan balik semula ke layout. Kita buka semula kita punya edit graph. Okay, letak dekat sebelah bawah. Jadi ini kita punya video scripting. Right, kita pun boleh letak di sebelah kanan kalau kita nak inspector ni, dan black box sebelah kiri. Okay. Alright, jadi itu saja untuk video kali ini. Kita akan sambung di dalam video yang akan datang. Terima kasih.